Sabtu. Betul kan hijau kan? Dekatnya. Kita tengok orang lain je main Kita tak ada. Kita orang jenis kerja. Selamat Raya. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Terima kasih. Dia lepas buka esok pagi pakai baju cantik. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Okay, good morning guys. Lambat sikit. So today is the first day raya. Yay! We want to go to solat. Kita nak pergi solat hari raya. Sama kan? Sebenarnya kita naik kereta ayah, kita memang rapat-rapat serapatnya. Jadi memang InsyaAllah itu orang tak disangka-sangka. Macam mana? Daripada mulia. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Okay guys, so sekarang dah habis. Dah habis apa cik? Habis terawih. Marhaban. Acik tadi pergi marhaban with abang. Abang dia tukar duit raya dengan ayah. Boleh. Jia, say something. Jia. Dia tak sempat nak kahwin. Oh. Guys, sebenarnya tadi kita orang baru balik daripada raya rumah. Betul? Mazara. Dari tu kita punya makcik, macam siapa? adik adik kepada Dia buat macam tu. mama. Dia kena ada Macam Azlan dia. Tak sempat nak rakam sebab kita sibuk sangat beraya. Lepas tu kita orang pergi Ninso. I maybe. Kita pergi Ninso. Nak beli apa pun tak tahu. Kita beli aiskrim. Malam kita sahur. Kita orang beli aiskrim. Abang jam tak? Alhamdulillah. Okay, bye-bye. Bila ke baby? Itu saja. Oh, nanti kita orang lagi tunjuk. Itu ada gambar bersama Zara. So, bye-bye. Lain nak pergi. Oh, lain. Lain nak pergi. Lain.
Kita tak boleh dengar lah macam ni. Untuk praktis. Eja. Orkestra. Apa? Oh, bila demand. Kasih. Satu lagu kasih kat satu lagu. Dek, lagu orang putih yang kau nyanyi tu, Dek. Lagu orang putih yang itu. Happy birthday to you. Tu. So we done. Hari raya pertama. So sekarang kita layan tu BTS punya comeback. Kita dengar pakai airpod. Metro. Okay, bye bye. Good morning guys. So today is a 2 Syawal, 2 hari raya kedua. So hari raya kedua kita orang tak buat apa-apa. Sebabnya biasanya memang kalau balik kampung, hari raya kedua memang kita orang menunggu orang. We are waiting for people untuk raya to my nenek house. Apa tu ni? Dekat sama raya. Dan itu Haji. Sini lah. Okay. And Jiha. Mbak Jiha. Macam masuk IT ni. Pakai tudung lah. Pandai pun Jiha. Semalam bila pun nak letak benda ni kat sini. Sebab orang datang malu je tengok ni. Wow. It's good lah. It's good view, right? So nanti akan ada makanan kat sini. So kita tunggu orang datang je lah. Gede-gede raya, gede-gede raya. Okay, bye. Tak ada. Okay, kalau dia Mama. Okay, Hi guys, so today awal indah ini. Okay, untuk hari ni hari raya ketiga. Okay, hari ketiga ni aku tak bersiap sangat. Hari raya ketiga ni kita orang pergi 7E Cafe sebabnya lapar untuk sarapan. So sekarang misi kita orang nak cari toge dengan 5 apa sambal bang. Okay, jom let's go. Okay guys, so update for the long time. Tadi sebenarnya aku sebelum balik JB, aku lupa sangat nak buat bilik raya. Bilik raya tahun ni sangatlah memenatkan sebab banyak kebaraian. So what happened? Tadi masa tu kita orang ada majlis rumah terbuka belah keluarga mama lah. Kita orang jumpa di kampung. Lepas tu sekarang
sekarang nak balik. Sekarang balik rumah. Tiba-tiba balik rumah. So rate untuk kita orang punya raya tahun ni. Hari ni raya ketiga dah sampai rumah. Adalah 9/10. So rate 9/10 sebab 9 tu raya kita orang memang tenang. Oh tak ada lighting, sorry. 9 tu raya kita memang tenang bila. Sampai satu hari tu semalam lah. Movie sampai dua kali movie. Dan yang tak bestnya panas. Okay, bye-bye. Tu je. So hari ni kita orang jalan-jalan. Hari raya jalan dengan abang. Abang dah barai sebab abang seorang yang sangat tak suka jalan. Dia kalau boleh pergi makan sarapan lepas tu balik. Tapi kali ni kita orang tak kasi dia balik. Kena ikut kita orang pergi satu lagi tempat. Let's go.